Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, tuan-tuan dan puan-puan. Yang saya hormati barisan-barisan kepimpinan SKMM, barisan-barisan kepimpinan watak perguruan lah. Yang ada, saya tak maklumkan siapa VIP yang ada hari ini. Itu adalah general word. Saya beritahu nak selamatkan diri sebab ada kamera. Okey. Tajuk saya adalah mengenai jenayah cyber. Kalau tadi kita banyak pergi kepada salah guna rangkaian di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia. So, dengan 1 jam, saya tak tahulah 1 jam ke ataupun setengah jam. Kalau saya tengok ramai dah gerak ke belakang tu, setengah jam je lah. Kalau stay, kita gerak sampai ke 4.30 ataupun lebih lagi pun tak apa, saya okey. Sebab peluang saya dengan tuan-tuan dan puan ni jarang berlaku. Last saya dekat MIV di SKMM, Alhamdulillah ramai yang datang. Lepas tu jadi masalah kat saya pula. Ramai cikgu-cikgu yang contact untuk diadakan awareness on cyber di kawasan sekitar Kuala Lumpur, Alhamdulillah, Selangor pun. Tapi yang di luar kawasan tu, saya minta maaf. Okey, saya akan minta bahagian IPK ataupun polis berdekatan lah untuk hadir bagi ceramah. Okey, saya dari bahagian siasatan jenayah cyber dan multimedia. So the word siasatan tu merangkumi semualah. Tak ada dah bahagian lain kecuali SKMM dengan polis yang buat siasatan. Perbezaan di antara polis dengan SKMM ni, SKMM dia ada peruntukan di bawah, dia akan kuatkuasakan undang-undang di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia. Polis, mana-mana undang-undang yang lain lah. Melibatkan porno, melibatkan penipuan, hacking dan sebagainya di bawah polis. Alhamdulillah, saya minta maaf, saya kering tekak hari. Okey, nak bercakap tentang jenayah cyber, tuan-tuan dan puan, saya rasa tak cukup dengan sejam ni. Hari ni, apa yang ada, apa yang saya boleh ambil kesempatan dengan tuan-tuan dan puan ni, program ni ibarat jambatan antara perempuan, tuan-tuan dan puan, bukan perempuan saja, tuan-tuan dan puan dengan saya. Habis kita kat Dewan ni, saya free saya free untuk entertain tuan-tuan dan puan. Seriously. Alright? Saya takkan dapat cover semua kes-kes jenayah cyber di dalam Malaysia ni. Tapi saya adalah list-list jenayah cyber. Saya akan tekankan benda-benda yang sangat rapat dengan tuan-tuan dan puan, even fresh case dalam sebulan yang lepas. Satu mengenai kes-kes pembelian barang di internet. Quite familiar. Tuan-tuan dan puan mungkin ada yang menjadi mangsa di dalam ni. Dalam kes pembelian barang di internet. Okey, ini yang common. Kedua, kes love scam, dating scam. Saya pernah bagi satu fatwa lah, tahun 2013. Bukan fatwa lah, apa? Saya pernah bagi tahu kat ramai-ramai macam ni lah. Golongan pendidik adalah golongan yang paling banyak kena kes love scam. Tak sampai seminggu, bertubi-tubi orang hantam saya. Tapi come out with statistik lah. Come out with statistik. Exactly, yes. Memang betul. Kenapa? Lagi saya akan huraikan kenapa golongan pendidik. Golongan pendidik ni, tuan-tuan dan puan bukan sekadar cikgu. Tahun 2012, tahun 2013, banyak pusat bahasa. Sekarang dah tak ada dah. Banyak pusat bahasa. Pusat bahasa ni kalau daripada kerani dia sampailah tenaga pengajar dia, kita akan anggap sebagai golongan pendidik. And then saya akan bagi tahu nanti tuan-tuan dan puan mengenai love scam, dating scam, parcel scam, semua di bawah scam yang sama. And then saya akan ambil kesempatan ni juga untuk highlight kepada tuan-tuan dan puan mengenai kes yang sangat serius sekarang ni. Even saya punya timbalan pengarah pun ada announce mengenai dia letak nama spesifik bank, Maybank dia letak spesifik bank. Mengenai spoofing call pun saya akan highlightkan juga kepada tuan-tuan dan puan. And then the last, saya akan task it on privacy sebab saya buat research on privacy.
concern of privacy dekat Malaysia ni. Saya buat research tentang tu dan saya dapati come out ataupun output yang saya dapat ni saya nak share dengan tuan-tuan dan puan lah. Okay? Alright. Next one. Ini adalah semua jenis jenayah cyber. Phishing. Saya takkan cakap dengan tuan-tuan dan puan tentang phishing, quite technical. Kita pun tak ada masa. Parcel scam. Yes, we'll go for parcel scam. Spoofing, e-belian, email scam pun saya takkan bercakap dengan tuan-tuan dan puan, tapi email scam ni akan ada di bawah tajuk privacy kita. Jenayah komputer, no need lah saya nak ajar tuan-tuan dan puan tentang hacking, malware, ransomware dan sebagainya. Okay? And then kandungan kesalahan, fitnah, lucah, hasutan dan ancaman ni banyak dah tadi SKMM bagi tahu. Ada yang kenal saya ke? Ada yang kenal saya? Tak ada. Di bawah kesalahan kandungan ni yang di bawah Section 233 tadilah. Polis pun boleh buka siasatan di bawah Section 233. The new case yang saya buat adalah berkenaan dengan satu Facebook Ila Dalila. Tahu? Tak tahu, okey. Ila Dalila cikgu lah, satu cikgu di Sungai Buloh. Nanti saya akan huraikan sikit tentang Facebook tu lah. Okey, tuan-tuan dan puan. Okey, perbezaan di antara cyber, mangsa cyber, jenayah cyber adalah tuan-tuan dan puan sekarang ni confirm saya cakap mangsa cyber. Betul ke tak? Betul ke tak? Nak saya bagi dalil? Tuan-tuan dan puan adalah mangsa cyber. Nak saya bagi dalil? Tetapi tuan-tuan dan puan bukannya tak semua yang mangsa jenayah cyber. Itu adalah konteks yang berbeza. Minta maaf. Kalau kat tempat lain saya akan bagi tahu. Okey. Saya nak bagi tahu dalil kenapa saya katakan tuan-tuan semua ni mangsa jenayah cyber. Mangsa cyber, bukan mangsa jenayah cyber. Betul ke tak? Rumah betul. Dah ada dah jawapan dia. Rumah tuan-tuan dan perempuan can be view inside the net. Betul ke tak? Betul. Kita suka ke tak? Mangsa lah tu. Kita tak suka satu benda, tiba-tiba somebody boleh nampak depan rumah kita, betul? Yes. Privacy kita. Isn't it? So dalil yang pertama, betul ke tak? Kita adalah mangsa cyber. Dalil yang kedua, ada ke tak tuan-tuan dan perempuan kat sini yang berani bagi nombor telefon untuk saya sahkan nombor telefon dia tu ada di internet sekarang? Perempuan je lah. Ada? Yang nak bagi nombor telefon. Saya buat live sekarang. Saya nak beritahu kat tuan-tuan dan perempuan, you all sekarang ni adalah mangsa cyber. Tak nak bagi? Tak nak bagi, okey, tak ada masalah. Even Facebook tuan-tuan dan perempuan. Ada nak cuba? Okeylah, kalau tak nak perempuan, lelaki yang saya buka. Lelaki yang perempuan. Nak bagi nombor telefon. Tak ada juga. Okey, kalau tak ada, saya akan bagi tahu dalil mengenai perkara ni. Pernah dengar ke tak? Facebook merge dengan WhatsApp. Pernah? Pernah. Okey. The moment Facebook merge dengan WhatsApp, apa yang berlaku? Kontak kita di dalam WhatsApp akan diambil oleh Facebook. Satu. Seterusnya, the moment Facebook dah ada dalam kontak ataupun kontak WhatsApp dah ada dalam Facebook dan kita logging phone menggunakan Facebook yang sama, all the contact will go to the phone. Okay, step yang kedua. So apa yang berlaku? Step yang ketiga, akan ada kawan-kawan kita yang menggunakan aplikasi-aplikasi di internet yang free untuk check something like caller ID, spoof ID, Truecaller. Itulah saya minta nombor telefon tak nak bagi, kan dah buka mata luas lah. The moment that guys install aplikasi ni dalam phone, aplikasi ni akan minta, please allow us to get your contact. Pernahkah kita nak baca?
term and condition dia macam SMP lah. Term and condition dia tu pernah kita nak baca? Tak pernah tuan-tuan dan puan-puan. Saya pun tak baca. Okay? Kita just allow. Click next. So what happen? Contoh hari ni saya bagi nombor telefon saya kepada tuan-tuan dan puan-puan 01924100100. Tuan-tuan dan puan-puan save nama saya Inspektor Fatah Amin, let's say lah. Apa yang berlaku? Dalam database akan lekat Inspektor Fatah Amin is there. Nombor telefon saya. Faham? Faham? Saya tengok dah pening. Banyak sangat yang saya bagi tu. Itu saya nak buktikan dua dalil mengatakan we all are mangsa cyber. Okey, clear? Siapa yang nak cuba lepas ni boleh. Siapa yang nak cuba nak check nombor telefon dia, tipulah tuan ni. Dia ni pun auta ni. Alright, kita akan buka satu sesi Q&A, bagi je nombor telefon. Bukan setakat nombor telefon tuan-tuan dan puan-puan. Facebook tuan-tuan dan puan-puan pun saya boleh bagi tahu. Because has been share. Tuan-tuan dan puan-puan sendiri pun tak tahu macam mana kita nak control privacy setting dan sebagainya. Tak pernah diajar, betul? Alright, so itu saya dah bagi bukti ya. Kita ni adalah mangsa cyber. Okey, mangsa jenayah cyber. Mangsa jenayah cyber, jenayah berlaku apabila berlaku pelanggaran undang-undang dalam mana-mana section ataupun akta. Pernah ada orang komplain. Dia komplain pandai lela rinong dapat pencen. Alright. Ada laporan polis. So, jenayah ke tak ada berlaku? The moment ada je laporan polis, benda tu dia tak puas hati, is jenayah bagi dia. Alright. So, itu adalah contoh-contoh jenayah. Mana-mana bentuk pelanggaran undang-undang, ada laporan polis, will go for offense. So, banyaklah. Kat sini bila saya tanya nanti, ada tak tuan-tuan dan puan kat sini yang pernah buat laporan polis? Mungkin ramai yang tak akan bagi tahu. Tapi tak apa, saya tahu. Pengalaman saya lah, lepas saya bagi ceramah memang akan ada. Bertubi-tubi lah yang akan mesej dengan saya tu. Kalau saya tak balas mesej tuan-tuan dan puan, tukar picture profile. Letak gambar elok sikit. Saya akan hantar, saya akan balas cepat lah. Dalam penipuan cyber, pasal scam, kita pergi kes yang pertama. Okey, mengenai love scam. Saya pernah bagi tahu, saya pernah ditomah sebelum ni. Golongan pendidik adalah kamera pula dah. Sensor nanti. Adalah paling banyak yang terlibat dalam love scam. Definitely yes, definitely yes. Kita memang ada statistik tu. Ramai di kalangan golongan-golongan pendidik terlibat tahun 2013, tahun 2014. Memang ramai sangat. Kenapa? Love scam, tuan-tuan dan puan, dating scam, dia ni melibatkan syarat-syarat sah untuk menjadi mangsa love scam. Satu, dia punya muat mesti band 5 ke atas. TOEFL dia mesti band 6. IELTS dia mesti 7 ke atas. Sebab itulah ramai golongan pendidik yang menjadi mangsa. Okey, kita pergi. Apa yang dikatakan sebagai, jangan risau, slide saya sampai sini ya. Slide saya sampai sini ya. Tak ada dah. Tapi saya akan tinggalkan slide dekat sini. Tuan-tuan dan puan boleh ambil lah. Ataupun nak jemput saya datang balik. Ini orang panggil business marketing. Tak boleh bagi lebih. Alright. The moment tuan-tuan dan puan panggil saya untuk spesifik tajuk. Okey, kita boleh huraikan lebih lanjut. Love scam, saya perlukan 2 jam. Ransomware, saya perlukan 2 jam. Privacy, saya perlukan 2 jam. This is business, business marketing. Okey, love scam dia melibatkan warga negara asing. Kalau lelaki kita panggil Filipino scam. Quite simple, around 3 weeks dah boleh close satu customer. African scam, it will take around 1 month or 2 months. Tuan-tuan dan puan, apa yang berlaku love scam ni, apa yang dia akan buat, dia akan hantar, harass, cari. First stage, dia akan keep hantar message through Facebook, through online chatting, through email, anything lah. Dalam WhatsApp dan sebagainya, kalau bukan kontak tak adalah. Dalam Facebook dia akan cari spek yang dia cari ni spek macam mana?
Folders yang letak profile picture dia tu gambar seorang, status dia loneliness, itu antara spek-spek yang pemangsa ni akan tengok. So, warga negara Afrika ni, spesifik Nigerian lah. Biarlah dia orang cakap apa pun. Sebab last time saya cakap Nigerian, dia orang marah. It's not all the Nigerian, it's more on African. Tapi ramai pemangsa ataupun suspek adalah Nigerian. So apa yang dia orang lakukan, dia orang akan cari, dia orang akan hantar ramai-ramai, hantar banyak-banyak kepada Facebook yang macam ni. The moment ada Facebook yang balas, dia tahu account tu adalah active account. Alright? So, the moment dia tahu active account, dia akan engage dengan orang tu. Dia ambil masa 1 minggu. Kita ni perempuan Melayu takkan mudah terpedaya dengan cubaan-cubaan dia. Okey, tak ada masalah. 3 hari baru kita reply balik dengan dia. Dia say hi. After 3 days baru kita reply balik. Hi. Okey, dah 3 hari. The next, hari yang keempat, kita tak layan dia dah. Hari yang keempat, dia keep forcing ataupun keep monitoring on us. Time kita online, dia akan hantar lagi, how are you? Tak reply juga, perempuan Melayu takhir. So, hari yang ketujuh, kita reply, welcome. Then, after that, minggu yang kedua, dia dah start ada communication dengan kita. Apa yang dia buat, dia akan concerns on senario hidup kita. Dia dah study dah, dalam picture profile kita yang tak buat privacy, letak public, letak nombor kereta kat situ, letak boarding pass dan sebagainya, dalam kita punya foto. Dia akan study, oh kita ni macam ni, kita ni kuat agama contohnya, kita ni berminat dengan hartanah, kita ni berminat dengan berkawan. So dia akan study benda-benda macam tu dan dia akan zoom kepada benda-benda macam tu. So, minggu yang kedua apa yang dia buat, dia akan start tanya pukul 6 pagi dah. Pukul 6 pagi dia tanya kita sembahyang subuh belum. This is Nigerian, this is African scam. Pukul 6 pagi dia tanya, dah bangun belum, dah solat subuh belum. Right. So apa yang terdetik di hati kita, saya learn on psychological warfare. Psychological warfare. Saya ada studies on this part lah. Hari-hari kalau orang hantar, orang tanya kita ataupun maklum ataupun ambil berat tentang kita, kita akan keep going dengan dia. That is true. That is true. So apa yang berlaku? 1 week tu dia orang akan start berhubung. Dia akan start berkomunikasi. Sembang lah. Tanya sembahyang duha. Tanya sembahyang zuhur. Dia study lah. Dia study. It is serious. It is serious. Cuma saya cakap kat tuan-tuan perempuan dalam bentuk yang kasar. Dia tak pergi seni dia tu. Seni, the art of cheating. The art of cheating tu saya tak boleh sampaikan. Saya pernah cuba sendiri, alhamdulillah berjaya. Quite simple lah, quite simple. Tukar je profile, satu letak gambar Mak Saleh, duduk kat tepi kolam renang, macam majalah mangga tu. Letak kereta 2-3 biji. Kita ni serius dengan serius dengan kehidupan kita. That's all. So on this second stage dah close. Stage yang keempat, week number 3, minggu yang ketiga. So dia akan buat apa? Minggu yang ketiga dia dah start twist. Daripada perkenalan kepada nak jadikan kita sebagai mangsa. Dia akan bagi tahu satu reason dia akan hantar parcel kepada kita. Nombor 2, dia akan beritahu kemungkinan dia nak datang ke sini, dia nak convert contohnya. Ataupun nombor 3, dia akan beritahu kat sini because of dia dengan kita ni memang ada relationship di dalam dunia-dunia yang lepas. Adalah. Ada juga reason macam tu saya dapat. Lebih kurang 17 reason dia orang ada. All these reason come from dating scam. Datang daripada dating scam. Kalau saya bawa benda ni dekat love scam, lain. Kalau dekat US tu, dia orang panggil dating scam. It's happened dekat US. It's happened dekat US last 10 years. Dah sampai kat kita last 5 years. Mungkin lepas ni dia akan pergi kepada timur-timur, negara-negara yang akan baru yang nak membangun ni. Okay? MO yang sama, dia orang dah hidup, survive lama dah. Dengan pendapatan KDNKA negara dia orang pun, inilah punca dia. Ini saya punya bos bagi tahu, dia bagi tahu sendiri. Dia orang memang ada universiti untuk menipu.
Kita kat mana? Okey, kita dekat minggu yang kedua. So, minggu yang ketiga dia carilah 17 reason ni. Saya bagi 3 cukup. Yang pertama pasal scam. Dia akan beritahu, okey, I ready nak datang ke Malaysia, tapi sebelum I datang, I nak hantar dulu barang-barang I, contoh mas, duit dan sebagainya kepada you. So, mangsa ni pun tak naklah terima, malu-malu lah kan. Malu-malu kucing, janganlah hantar benda tu. I tak suka, I nak you je. Barang-barang you I tak nak. So what's happen? Barang tu tak sampai 2 hari sampai di KLIA. The moment sampai di KLIA akan ada somebody call. Sedikit dalaman akan call. We believe that inside your box have a drug, have a lot of money. So kalau you nak ambil balik you punya box, you need to pay for some amount. Dekat no problem. Dalam tu ada banyak duit, ada banyak gold. The moment you bayar 10,000, you dapat balik box tu, you cover balik you punya hutang tu. It's not like that lah. Dia cakap very soft, very gentle dalam phone. Dia memang ada sedikit yang well educated. Master on telemarketing. So, first payment 10,000, tak ada masalah. Dia boleh bayar. Second payment 20,000, tak ada masalah. Okay. Selepas dia dah bayar hampir 50,000, dia takkan ada masalah untuk bayar sampai 100 ke 200,000. Paling tinggi saya pernah dapat kes 4 juta dia loss. Simple macam ni je. Just simple for me. Okay. Tapi loss yang ada hampir 4 juta. Itu di Malaysia. Di luar ada yang sampai berpuluh-puluh juta. Saya selalu bawa satu kes yang saya bawa di Raup. Kes di Raup. Satu doktor. Dia tu memang ada title doktor. One of university. Dia fall in this scam. Dia habis dalam 2 juta lebih. Habis tanah dia jual. Habis rumah dia jual. Habis kereta dia jual. Yang tak tahannya husband dia pun support dia. Dua orang bagi duit dekat this African. So what's happen? Sampai kita nak panggil dia untuk bagi keterangan pun dia jadi masalah. Tak ada duit. Datang dengan teksi. Sekarang ni dia jadi rubber taper lah. Rubber taper yang menjaya. Serius sih. Dia menjadi seorang rubber taper yang menjaya lah. He have a background on education. So dia tak ada masalah untuk survive. Tapi masalah yang berlaku adalah setakat mana duit dia ada, okey tuan-tuan dan puan-puan. 1 juta dia ada, dia boleh bagi, tak ada masalah. Tapi the moment dia nak bayar bulan-bulan tu, bayangkan. Dia buat pinjaman angkasa lah. Dia buat pinjaman bank rakyat dan sebagainya. Setiap bulan tu dia akan fobia. Sebab bank rakyat akan remind dia, tolong bayar you punya pinjaman peribadi. The moment bank remind dia, dia akan ingat African tu lah. So every month dia akan ada masalah macam ni. That's on love scam. So, tuan-tuan dan puan, macam saya beritahu tadi, kalau kes love scam ni, tuan-tuan dan puan ada masalah, jangan cuba nak selesaikan sendiri. Contact Inspektor Muhammad Azri, let me handle this case. Seriously. Tuan-tuan dan puan takkan boleh punyalah convince orang tu kalau nampak yang spank ataupun mangsa ni yang dah confirm, tengah dobein duit ni, tuan-tuan pergi bagi tahu kat dia, janganlah buat. Saya dah dengar dah ceramah Inspektor Azri bagi tahu. Dia takkan percaya. Serius. Saya sampai pernah pergi merayu, tolonglah makcik jangan masukkan duit. Tolonglah. Dia masukkan juga, saya balik. Dia tak boleh, dah tak berdaya dah. Sebab dia doktrin love tu, doktrin yang ditanam dalam kepala otak dia tu dah control all the mind. Dia dah tak boleh nak buat apa dah. Itu. Saya ada pengalaman, saya pernah close banyak kes. Orang call, tuan saya nampak dia ni memang ada simptom-simptom ataupun spek yang tuan cakap tu lah. Dia ni asyik pergi ke bank, bawa duit banking, kemaruk cinta dan sebagainya. So, bagi tahu saya akan selawat sikit dekat dia. Kan? Selawat sikit, azan sikit dekat dia, insya-Allah kita boleh
selamatkan dia lah daripada menjadi mangsa. Okey. Itu on love scam. Right? Yang kedua, saya nak beritahu tuan-tuan dan puan mengenai e-belian. Ramai e-belian ni terlibat. Hari-hari ada kes di internet mengenai pembelian barang. Dia ada kategori, ada 3 kategori tuan-tuan dan puan untuk pembelian barang. 1, beli barang, barang sampai. Okey. Tetapi tak meet di requirement. Nombor 2, beli barang, barang sampai. Meet di requirement, tu tak ada masalah. Spek yang ketiga, beli barang, barang tak sampai. Okey, ada 3. Ada 3 jenis bentuk pembelian barang di internet. Yang pertama, beli barang, saya ambil yang ketiga dulu lah. Beli barang, barang tak sampai is already an offense lah. Memang confirm lah barang tu. Dia nak beli spek mata tak sampai. Dia nak beli tudung bawal, bayar, tudung bawal tak sampai. Siapa yang ada masalah macam ni, let me know. Alright. Yang kedua, dia beli barang, barang sampai tapi tak meet di requirement. Famous tahun 2013 kes ni. Tapi tak ada orang buat report Satu iklan di internet. Letak dekat situ. Alat untuk membesarkan. Alat-alat bukan sulit. Post di internet. Ni saya beritahu spek yang kedua. Barang sampai tapi tak meet di requirement. Okeylah, kawan ni peminat lah. Nak beli satu barang yang boleh membesarkan. Alat bukan sulit. Order. Sampai dekat dia. Apa yang sampai dekat dia tuan-tuan dan puan? Apa yang sampai dekat dia? Kanta pembesar. Barang sampai ke tak? Meet requirement ke tak? Ni masalah dia dengan orang tersebut. Mana pergi kes ni? Dia akan pergi ke sivil. Sebab tu ada sindiket yang sanggup. Bila kita order nak beli tudung bawal sampai lesung batu. Dia cuma nak wujudkan satu kriteria, delivery. Non-delivery item is an offense. Delivery item is permasalahan dengan penjual dan pembeli. Sopol juga dengan kes Kanta tadi tu. Betul ke tak dapat membesarkan? Seriously. Tapi pemahaman dia lain. Pemahaman dia lain. Bila dia buat, ada ke orang berani nak buat laporan polis? Saya tak dapat laporan polis. Cuma dia datang ke saya jumpa, beritahu, tuan saya ni dengan kawan-kawan ada beli satu Kanta. Mahal pun. RM89 saya beli Kanta. Apa hal? Mahal sangat. Saya cakap Kanta tu. Kanta ni saya kena tipu. Saya cakap. Datanglah 3-4 orang. Tapi dia orang tak nak buat laporan polis. Malulah. Tahun 2013. Serius ada kes ni. Yang ketiga, macam saya cakap tadi lah, beli barang, barang sampai, tak meet langsung the requirement. Order tudung bawal sampai lesung batu. Totally different. Totally different. That one ada offense lah. Ramai yang bila saya bagi ceramah akan bercakap, saya ada buat laporan polis, kenapa tak ada siasatan dibuka? Ataupun kenapa tak polis buat siasatan? Saya bagi senario tuan-tuan dan puan. Kita tak pernah diajar untuk buat laporan polis, betul? Betul Tak pernah diajar untuk membuat laporan polis. Kita pergi serah diri kepada polis kaunter depan tu, harap dia adalah yang bantu kita untuk type laporan polis. Saya nak tolong tuan-tuan dan puan lepas ni. Kalau ada masalah, saya akan guide. Kita nak buat satu laporan polis yang cantik. Kenapa the moment bawa lawyer pergi buat laporan polis, ada syaitan dibuka? They know about the law. They know how to go for the offense. Kalaulah saya bagi senario, ada satu kes jenayah ragut. Okey, jenayah totally jenayah berlaku. Tetapi dalam laporan polis dia, pada tarikh sekian-sekian, waktu sekian-sekian, ketika saya berada di perhentian bas,
Saya sedar-sedar saya telah berada di hospital. Saya tak tahu apa yang berlaku. Saya buat laporan polis untuk rujukan pihak insurans. Habis laporan polis dia. Sebenarnya dia ada kes, dia kena ragut. So apa yang berlaku? Tak nampak offend dekat situ. The best is, pada tarikh sekian-sekian, waktu sekian-sekian, ketika saya di perhentian bas, saya dapati satu kenderaan datang meragut saya punya tangan. Contents word meragut tu mesti ada dalam laporan polis. Jadi cikgu lah pula saya ni. Bila berhadapan dengan cikgu kan. And then, dia beritahu pula dalam konteks ragut, mesti ada loss, mesti ada kecederaan, mesti ada barang-barang yang hilang. So, dia tuliskan semasa ragut dilakukan, saya sempat mengambil maklumat kenderaan, jumlah kerugian di dalam beg tangan saya, sekian. Itu adalah satu laporan polis yang betul. Menampakkan ada wujudnya kesalahan jenayah. Serupa juga dengan jualan di internet ataupun belian di internet. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau just bagi tahu saya beli barang di internet, barang tu sampai tak seperti yang saya hendak, titik, untuk rujukan SKMM dan polis. Tak ada. Dia takkan boleh menjadi satu laporan polis yang ada kesalahan. Bagi tahu, saya pada tarikh sekian, waktu sekian-sekian datang membeli melalui penama sekian-sekian di laman sekian-sekian. Akhir sekali ada conclusion whether delivery item tu ada ke tak. Itu adalah satu komplit laporan polis untuk ada siasatan dibuka. Okey? So, tuan-tuan dan puan faham mengenai pembelian barang di internet. Lagi satu saya nak ingatkan. Pernah berlaku buat satu laporan polis mengatakan dia beli barang hari ni. Dia beli barang hari ni jam 10 pagi, pukul 4 petang sampai ke balai polis, bagi tahu barang tak sampai. Sabar. Bagilah masa untuk pos laju start motor, pos laju pergi tempel stamp, and then sampailah. Saya pernah hadapi kes macam ni Kenapa puan ada masalah? Dia kata saya beli barang tadi tuan, pukul 10 pagi tadi saya beli barang. Jadi saya risaulah barang tak sampai tuan. Pukul berapa sekarang? Pukul 4. Sabarlah cakap ada puan, balik, sabar dulu. Selang 2 hari, bagi gap sikit. Selang 2 hari tak ada masalah. Selepas 48 jam pun boleh buat laporan polis. Dia dapat fahaman mana saya tak tahu. Dia kata, saya difahamkan pihak polis perlukan laporan dalam 24 jam. Dia beri satu klausa yang saya pun, okey, betul, 24 jam, betul. Tapi sekarang ni kesalahan tak berlaku. Barang puan tu kat pos laju. Kalau saya nak pergi tangkap pos laju kan, musnah habis kita punya pos kat Malaysia ni. Biar dulu habis 2 minggu ataupun 2 hari, baru tak sampai buat laporan polis. Baliklah dia. Alhamdulillah. Tuan, terima kasih barang dah sampai. Duk keesokan harinya. Alhamdulillah. Okey, itu contoh belian online lah. And then spoofing call. Spoofing call ni sekarang ni famous. Saya dalam tindakan lah untuk detect. Saya ni hebat tuan-tuan. Saya hebat. Hari ni slot hari ni sepatutnya saya tak hadir hari ni sebab saya ada beberapa kes lain yang saya nak kena buat. Tetapi special request dia orang minta saya datang juga. Betul apa special request untuk saya datang juga. Jadi saya skip. Selamatlah hari ni jenayah kat luar tu Inspektor Ezri tak tangkap dia orang ni. Selamatlah dia orang untuk 2 hari. Sebab lagi 2 hari saya akan balik bertugas. Selamat datang Puan Pengarah. Sebab tu saya cakap saya hebat. Kan? Itu dalil yang on the spot datang. Saya rasa SKMM tadi tak ada yang datang Okay. Sebab itulah lepas ni saya akan pergi lagi MIV yang lain. Tunjukkan saya punya kehebatan lah. Tuan-tuan tanya je soalan apa-apa dekat saya boleh jawab. Salah betul tu belakang kira. Okey? Kita kat mana tadi
Spoofing. Spoofing ni, dia akan call mewakili bank. Nombor confirm 0326102222. Kontak kita, kita tengok yang appear nombor tu, betul nombor Maybank. Kita jawab. Apa yang berlaku? Dia akan guide kita. You ada loan dengan bank sekian-sekian, you kena bayar sekian-sekian. Tapi bukan macam itulah. Dia akan cakap seperti mana operator bank tu. Nak dengar ke tak? Tak boleh dengar. Tak boleh dengar. Saya cuba nak run dalam saya punya phone. Tak ada masalah. Okay. Dia akan bagi tahu tuan-tuan dan puan, dia punya center dia, sebelah tu, meja tu adalah Maybank. Sebelah dia adalah polis. Sebelah dia lagi adalah bank negara. Adalah. Tu. Dia punya lingkungan-lingkungan dia. Dia akan bagi tahu tuan, di parti you ada kredit dalam Maybank you, kad kredit you dah over limit 7,000. Sekarang kita minta you untuk buat pembayaran lah. Dia tak ada pakai kad kredit pun. Dia punya gabra sokongan dia pakai 10 kad kredit. Dia punya gabra dia. Kenapa jadi macam ni ya? Tak apa puan. Puan buat laporan polis. Okay, kita akan sambungkan. Bank boleh sambung ke balai polis. Bercakap tentang balai tadi, saya datang sini, saya cari balai ilmu tak jumpa. Jumpa balai kerapatan Alhamdulillah jumpa balai kerapatan, kat dalam tu baru jumpa balai ilmu. Kalau tidak saya keluar tadi cari balai polis. Minta dia orang bantu saya. Okey. Dia boleh sambung ke IPK Seremban, IPK Negeri Sembilan. Bercakap dengan pegawai penyiasat. Pun ada lagi satu hantu, telefon bercakap dengan dia. Okey, kita terima laporan you. Sebelum you buat laporan ni, serius kau you nak buat laporan ni? Benda ni boleh settle. Dia cakap. Dia orang nak convince orang tu. Daripada you nak buat laporan polis, nanti kita nampak you ada kes-kes lain, betul you pakai kad kredit dan sebagainya, akan jadi masalah. Dia dah ubah fikiran dia. So, I transfer you balik kepada Maybank. Transfer balik kepada Maybank dan proceed. Dan akan berlakulah kesalahan di bawah spoofing. So simple. Sangat mudah. Kerugiannya berapa tuan-tuan dan puan? Untuk kes spoofing ni, every year 4 kali China ataupun Taiwan akan datang kepada kita. Loss all over. Every time dia orang datang, dia akan bawa 3 or 4 billion punya cases. Billion bukannya million, billion. Dekat Malaysia macam mana? Kat Malaysia tak ada. Local yang ni baru wujud. Last time satu local wujud, kita dah cantas di Tawau. Sekarang ni ada lagi satu yang wujud, tengah aktif. Sebabkan Inspektor Azri dekat sini mungkin tak sempat lah nak buat. Mungkin lepas ni lah kita akan monitor dia orang ni. Itu adalah spoofing. Okey. Saya bagi 3 aja. Ini for the business marketing purpose. 3 kes saya bagi kepada tuan-tuan dan puan. Kita takkan bercakap tentang ransomware, hacking dan sebagainya. Sebab saya akan bawa benda yang lebih penting kepada tuan-tuan dan puan mengenai privacy. I'm doing research on privacy. Boleh dikatakan kita ni ataupun Malaysians lah, tak concern tentang dia punya privacy. Siapa yang boleh ataupun dengan bangga yang angkat tangan dia dah pernah tukar password every 2 hours kat sini? Password email. Tak pernah every 2 hours. Saya pun tak. Kalau ada hebatlah orang tu. Every 2 weeks ataupun every weeks lah dia tukar password email dia ataupun password wifi rumah dia. Tak ada juga. So tuan-tuan dan puan, berapa tempoh tuan-tuan dan puan tukar password email? Dengar cakap Inspektor Azri hari ni, balik rumah tukar password. Tukar password email tuan-tuan dan puan. Banyak makan kismis lah. Tak ada cara lain dah, saya beritahu tuan-tuan dan puan. Quite easy for me to get the password. Allah, lupa ada kamera. Susah sebenarnya dapatkan password tuan-tuan dan puan ni. Supaya betulkan balik ayat tu lah.
First, the moment tuan-tuan dan puan travel ke KLIA ataupun pergi ke mana-mana lah. Okay. Kalaulah tuan-tuan dan puan menggunakan Wi-Fi KLIA, actually you are potential. Your passwords on your phone are potential to be grabbed by that Wi-Fi. Right. Satu. Nombor dua, tuan-tuan dan puan install macam-macam dalam komputer. Tak pernah tahu pun benda tu nak apa boleh tuan-tuan dan puan. Kalau dia nak gambar, it's okay lah. Kalau dia nak contact, it's okay. Kalau dia minta password, tuan-tuan dan puan agree untuk diambil oleh aplikasi itu, then it's gone lah. Faham? Saya pernah bagi tahu sebelum ni, saya boleh beli maklumat email di internet. Cukup takat tu. Boleh beli maklumat email di internet. Cukup takat tu. Penjualan maklumat-maklumat ni ada di dark web. Kita boleh dapat. Kad kredit, nak dapatkan kad kredit, tak ada masalah. Malaysia ni the best hackers dalam kad kredit. The best Malaysia lah. Kalau Indonesia tu the best hackers dia hack satelit. Malaysia the best hackers dia buat kad kredit. Macam-macam cara dia orang buat. Okey, berbalik kepada apa tadi? Apa dia buat? Password. Saya kurang makan kismis. Well. Password, even password Wi-Fi di rumah, for those yang pakai WPA2, it will take around 2 hours or 3 hours to break. Yang pakai WEP, even single minute boleh dapat. So, saya tak naklah cerita teknikal pada tuan-tuan macam mana kita buat dan sebagainya. Cuma balik, tolonglah tukar password tuan-tuan dan puan. Tak payah pun, tukar kat belakang nombor 6 tu kali jadi nombor 9, cukup. Dah. Alright? Benda ni sangat penting. Sebab apa? Hackers ataupun fraudster yang dekat luar tu, dia orang ni memang akan menggunakan email kita tanpa kita sedar. Sekarang ni ada security function, dia akan lock on lokasi. Itu adalah notifikasi. Dia orang boleh adjust di dalam privacy setting, tak ada masalah. So apa yang dia orang buat? Dia akan monitor tuan-tuan dan puan punya account. Just monitor. Tengok aja apa yang tuan-tuan dan puan buat dalam grup tu, biarkan. Tetapi the moment tuan-tuan dan puan ada nak buat transaksi bank, then dia akan hantar to that fella, excuse me, my account have a problem, please use this new email, this new bank account. Ada sedikit yang buat macam ni. Kalau kita gunakan email untuk sendiri, okey lah. Tapi bila ada bisnes ataupun ada transaksi bisnes, kita dah terjerumus. Berapa loss untuk kes ni? Tahun 2015, satu bank ni, kalau kuning, satu tu je, kalau kuning. Astaghfirullahalazim. Okey. Loss dia lebih kurang 40 juta. Sebab simple transaksi macam ni. Tapi kita dapat recover lah. Kita dapat recover 40 juta. Recover balik kan. Okay. Kita dapat recover balik. Sempat kita recover balik duit tu. Because why? The moment ada transaksi antara this fella dengan satu pegawai bank ni untuk memudahkan transaksi, and then this fella dia tak check, terus dia allow transaksi, and then habis duit. Dia konsisten, dia nampak sebelum ni, dia letakkan kepercayaan sebelum ni, dia dengan kawan ni, customer ni, klien ni, dah memang common dah menggunakan email yang sama, transaksi yang sama. That moment, ada satu interception ke atas email tersebut, monitoring by this fraudster, nampak, oh rupanya ada transaksi yang banyak sedang dilakukan. So, apa yang dia buat? Dia divert kepada akaun yang lain, hantar ke Cambodia, hantar ke Vietnam dan sebagainya. So, tuan-tuan dan puan, untuk email ni, please try your best untuk tukar password. Maybe every month, every 2 months. And then, apa lagi privacy saya nak beritahu tuan-tuan dan puan ni? Peluang saya ada hari ni, macam nak jual barang pula. Peluang saya ada hari ni kepada tuan-tuan dan puan, jangan upload
ataupun terlalu banyak letak info di dalam Facebook, fotos dan sebagainya. Okay? One of the case yang saya start, saya tak nak beritahu airline mana. Apa yang berlaku, kita tahu yang kita dapat report ni, yang airlines ni ada customer dia nak travel, bawa beg besar dengan penuh riangnya, nak check in, tiba-tiba dapati nama dalam sistem gone, hilang. Jadi Inspektor Ezri pergilah. Saya terlibat dengan Admis 370 tau. Hebat tak hebat tu. Saya pergilah duduk kat situ, tengok apa yang berlaku. 3-4 hari jugalah. Tengok sistem dia, okey ke tak. Everything is nampak baik, nampak cantik. Okey, tak ada masalah. Dah tak cukup dah. Saya pun dah minta buat istikharah apa semua, buat solat duha apa semua, minta supaya ditunjukkan jalan. Alhamdulillah, apa yang kita dapat? This fella, orang yang nak naik flight nak pergi ke Dubai ni, dia upload boarding pass dia dalam Facebook dia. Apa yang ada dalam boarding pass, tuan-tuan dan puan? Flight detail, tarikh berangkat, nama dia dan airline. Cukup 4 syarat-syarat sah untuk membatalkan tempahan. It's not the hacking on the system. This fella yang tak datang kelas Inspektor Ezri, itu je salah dia. Itu je masalah dia. One fella sakit hati dekat dia, aku nak pergi Dubai tak boleh, kau boleh pergi Dubai. Dia ada 5,000 friend dalam dia punya Facebook. 4,999 orang bagus. Satu orang ni sakit hati dengan dia. So dia call lah airline tu. Saya nama sekian-sekian, flight sekian-sekian, tarikh sekian-sekian, waktu sekian-sekian, nak batalkan travel ataupun nak batalkan tiket tersebut. So dia orang cancel lah. Dia bagi detail, dia bagi nama dia, surname, apa lagi, first name, last name dia bagi complete, airline pun dia bagi complete. Orang tu pun takkan cakap nak buat verify dan sebagainya, terus dia cancelkan flight. Itu je punca dia. Punca dia apa? Upload benda bukan-bukan di dalam Facebook. Ada pula yang upload gambar anak. Tolong tuan-tuan dan puan, jangan sesekali upload detail tentang anak-anak kita. Ada apa? Ancaman daripada pedofil. Ada ancaman daripada fraudster yang di luar tu nak dapatkan maklumat anak kita. Fraudster tu boleh tahu anak kita tu umur berapa, sekolah dekat mana, sampai dia upload tayar bas yang ambil anak dia. Punya detail. Ambil gambar, nampak bas color kuning tu, ambil tayar, gambar tayar Silverstone. Hari ni anak Akmal Syafiq naik bas tayar Silverstone ke sekolah Teknik Alostar. Contoh. Banyak detail. Apa yang dia boleh buat? Ada sistem parents yang cakap tentang psikologi ni, phlegmatic, ada yang sanguine dan sebagainya. Certain person, the moment you call dia, puan, kita orang colek anak puan ni. Anak puan dalam jagaan kita ni. Puan sekarang ni pergi BI 3,500, saya akan lepaskan anak puan. Orang yang ada simptom sanguine dan sebagainya, sanguine melancholy lah, sanguine phlegmatic, dia akan rasa macam terancam. Dia akan rasa macam dengan, oh my god, anak dah kena tangkap. Terus dia berlari ke bank, BI, Western Union, balik kat rumah, tepat 12.30, anak dah sampai dengan bas tayar Silverstone tu. Sihat elok-elok. Lost ke tak dia? Damage berlaku ke tak? Simple like that. Pernah ada kes ke tak? Pernah ada tu yang saya cakap tu. Pernah ada tu yang saya cakap. Saya tak nak benda yang sama berlaku kepada tuan-tuan dan puan. Saya sayang tuan-tuan dan puan. Okey. Apa lagi privacy yang saya buat research ni? Kita ada group command di dalam sekolah lah, tak kisahlah sekolah mana pun. Even saya sendiri pun ada banyak group command ataupun group WhatsApp.
Beritahu saya kalau macam dah terlajak waktu ke terandas sebab kita nak buka Q&A. Sebab kita ada lebih kurang sejam lagi untuk Q&A. Saya dijanjikan macam tu. Okey. Tentang privacy dalam WhatsApp dan sebagainya. Kita ada dalam tu grup lah. Contoh banyak-banyak grup. And then normally akan ada admin. Admin group ataupun ada kerani kita dalam grup tu. Okey, sila puan bagi tahu maklumat IC untuk kita claim Hermes, untuk kita claim dan sebagainya. Maklum dalam grup. Boh nama IC dia. Boh nama warna kegemaran dia. Boh nama makanan kegemaran dia dan sebagainya. Apa yang berlaku? Dalam friend di dalam WhatsApp tu kita tak tahu orang dia macam mana. Ada setengah orang tu concern tentang maklumat. Dia akan ambil maklumat IC kawan ni, dia akan paste. Hari ni kita bagi IC, esok kita bagi maklumat anak, lusa kita bagi maklumat suami ke dalam tu. Nampak? So tuan-tuan dan puan, fodos yang ada grup-grup macam ni, the moment kita bagi maklumat tu ibarat kita menjerit dekat orang. Okey, semua orang kampung, ini nombor IC saya 830426. IC saya. So tahulah saya punya umur berapa kan. Silap dia. Terlanjur kata. Akan ada orang yang simpan maklumat-maklumat ni. Dia akan guna untuk kepentingan peribadi dia. Okey? Dekat phone saya pun macam tu. Smartphone sekarang. Ada phone satu, ada phone dua. Dia tahu dah lumrah orang akan ada lebih kurang lebih daripada satu phone number. Ada nota, ada alamat dan sebagainya dalam kita punya phone contact. Orang yang tak kisah tentang privacy tak ada masalah. Yang masalah ni orang yang ada, yang berminat. Dia tengok je maklumat tu dia jadi steam. Oh, ada maklumat dia nak grab. Dia nak grab, simpan dalam kontak dia. So tuan-tuan dan puan, lepas ni kalaulah ada macam ni, kerani minta maklumat tuan-tuan dan puan, PM lah dia. Tak payah nak letak dalam grup maklumat-maklumat sedemikian. Ataupun tak payah nak forward, viralkan satu benda yang tak betul. Tanya Inspektor Ezri dulu. Tuan, saya dapat ni kandungan ni. Ini pernah berlaku . Tuan, saya dapat kandungan ni. Betul ke tak ? Saya akan cek daripada sumber-sumber yang ada. Okey, boleh. Tak ada masalah. Boleh forward. Tak ada hal. Kalaulah maklumat itu maklumat yang tak betul, jangan. Hentikan. Hentikan untuk membuat sebaran. Tak hebat pun. Alright? So, tuan-tuan dan puan, saya ada hutang tuan-tuan dan puan satu lagi kan tentang media sosial. Tapi saya ingat media sosial dah banyak disentuh oleh SKMM tadi. Kalau nak saya bayar hutang tu, invite lah saya lagi supaya saya boleh highlightkan kepada tuan-tuan dan puan. Saya bagi lebih kurang 10 minit untuk kita buat Q&A. Ada soalan dan saya perlukan soalan. Saya perlukan sangat soalan daripada tuan-tuan dan puan. Ada lagi 10 minit. Apa-apa soalan tuan-tuan dan puan saya akan bagi dalam bentuk yang mudah tuan-tuan dan puan faham. Pernah saya dapat soalan daripada one of my audience. Dia tanya saya lah. Tuan, saya nak detect mana husband saya pergi ni. Asal malam hilang, asal malam hilang, asal malam hilang, asal hilangnya malam. Jadi saya pun dengan semangatnya lah, okey, puan dah pakai email, puan dah pakai Facebook, puan ada lokasi apa semua, phone ada check lokasi, setting apa semua, bantu dah. Saya tak faham tuan. Saya tak faham semua ni. Ni all the way is big technical. So how kehebatan Inspektor Ezri solvekan problem ni? Masalah dia apa? Husband dia keluar malam. Husband dia keluar malam selepas maghrib. Solution yang saya dah bagi, sebab dia tak tahu nak pakai aplikasi ni. Saya ajak dia, okey puan pergi ke setting, pergi ke privacy, tak jumpa. Saya suruh dia pakai kad entah apa besar pun tak jumpa juga. So, solution tu tak boleh bagi. Jadi saya beritahu kat dia, macam ni lah puan. Perkara yang paling mudah puan buat. Puan ambil iron board. Kalau nampak
husband puan nak keluar malam tu, ambil iron board, ambil iron, pergi kat ruang tamu, iron depan tu, pakai stokin saja. Husband dia takkan keluar rumah. So solution tu menjadilah. Dan dia pun bagi feedback. Tuan, ini bukan jenaka tu tuan-tuan. Memang berlaku lah. Saya dapat feedback balik. Alhamdulillah. Pakai stokin saja. Okey. So, tuan-tuan dan puan, ada soalan kat sini? Soalan yang tadi itu, itulah solution dia. Kalau ada husband keluar malam, ataupun tengah goreng ikan, pakai apron saja. Okey, ada soalan kat sini. Saya perlukan, saya dambakan soalan pada tuan-tuan dan puan. Kalau tak ada, ada. Menarik pembentangan. Cuma saya nak tahu satu perkara je. Pihak PDRM ada cyber trooper sendiri ke? Pihak PDRM ada cyber trooper sendiri ke tak? Soalan dia. Alhamdulillah ada juga soalan. Kalau tak ada tu maknanya record saya bagi ceramah tak ada soalan. Nampak? Tak sabar nak menunggu kehebatan Inspektor Ezri kan? Ya ada tuan. Kita ada cyber trooper kita. Cyber trooper ni maksudnya kita ni to defend our country lah. I mean, let's say lah kita dah attack daripada North Korea ataupun kita dah attack daripada Singapura, kita dah attack daripada negara-negara luar. So cyber trooper ni dia akan main peranan dalam bentuk technical, which is defend our country, ataupun kita menggunakan warfare. Warfare, perang saraf through media. Macam mana kita nak convincekan balik apa yang berlaku dekat Sarawak Report. The moment dia publish something, how nak neutralisekan balik public punya perceptions on that particular news. So we do have a team yang neutralisekan balik. Kita adalah kita punya tim-tim warfarean kita yang buat. Itu soalan tu memang untuk record. Okey, ada lagi soalan? Ya puan. Bila sebut MC tanya ni saya berpeluh. Okay, Inspektor Ezri, baru-baru ni pada ulang tahun ke-210 PDRM telah melancarkan sukarelawan dalam komiti untuk membantu PDRM dengan menggunakan social media kalau tak silap saya. Dia baru dilancarkan, mungkin boleh bagi pencerahan sikit tentang tugasan sukarelawan yang membantu PDRM. Sukarelawan dalam komiti kalau tak silap saya. Please correct me if I'm wrong. My best study tu apa? Tiba-tiba saya nampak masa sudah tamat. Tolak tepi dulu. Soalan puan tadi adalah mengenai tim ataupun sukarelawan pasukan ataupun polis ni dia ada sukarelawan polis, SP ataupun voluntary police yang secara groundnya dia orang ni akan bantu polis fizikal. Tak pernah lagi kita buat dalam bentuk konteks dalaman ataupun dalam konteks cyber. Jadi on 210 polis punya sambutan hari jadi dia. 210. Mau saya tahu tu. Kita dah wujudkan grup yang public ataupun forum ataupun mana-mana individu yang nak menjalurkan maklumat kita buka kepada page-page yang kita ada lah melalui MCMC ataupun melalui kita punya CCID punya page, Commercial Crime Investigation Department punya page. Maklumat boleh salurkan kat situ. Kita boleh rekrut ataupun dalam saya punya team lah, kita memang ada satu rekrut team untuk kita engage certain person yang ada berkebolehan ni untuk bantu kita, iaitu untuk jawapan puan lah, sukarelawan polis. Saya tak pasti spesifik nama, if not mistaken My Bestari something like that lah. Itu nama program dia. Tapi apa yang kita buat itu kita minta public bersama-sama kita. Saya tak cukup tiba-tiba ada satu Sarawak Report hantar maklumat kepada kita kan. At least kita ada teams yang boleh work out together. Pernah dengar tak Virus 20 Sen? The moment perbelanjaan lah, bila sebut belanjawan negara,
Ada kan bila dia buat live streaming tu kan ada yang taik tangan segala bagainya. Lepas tu ada ke pula yang letak 20 sen, 20 sen, 20 sen harga minyak naik dan sebagainya. That's other thing that we take a look lah yang kita tengok. Whether kita nak bantu ataupun apa yang kita boleh tindakan ke atas. Benda-benda macam tu. Ya kan? JPJKK. Oh. Yes, kita ada satu bahagian Jabatan Pencegahan Jenayah Komuniti. Dia orang ni yang handle untuk voluntary punya program ni lah. Voluntary Police punya program. Okey, ada lagi? Puan tadi, ya Puan? Tes. Okay, Tuan Inspektor, saya just nak tanya, kami kebanyakan sekolah ada portal. Jadi adakah salah atau apa risikonya apabila kita upload gambar-gambar murid-murid dalam program-program sekolah ke portal sekolah? Pandangan saya lah. Pandangan maybe wrong ataupun maybe betul satu benda yang tak boleh. Saya tengok gambar saya sendiri tahun 2001 masa saya di Sekolah Menengah Kebangsaan, Sekolah Menengah Teknik Alostar, tahun 2001 Tahun 2001 saya terkejut gambar saya ada kat situ. Saya tak suka. Dah lah baju lepas luar. Saya dulu nakal. Saya memang sangat nakal. Tu yang bila di momen saya diberi peluang untuk bercakap dengan guru ni, saya nak bagi tahu kepada guru-guru, nakal saya tu memang nakal sangat-sangat, tapi alhamdulillah berdiri depan guru hari ni. So janganlah berputus asa mendidik anak bangsa ni. Dia orang tu nakal kat sekolah ya. Lepas dia orang dah umur 20, 21 tu dah ada uban sikit kan macam ni, dia dah nyesah lah. Saya pun dah lupa soalan tadi dah. Okey, maklumat yang di-upload dalam portal. Kita tak boleh nak desak budak tu. Nak tanya dia, agree ke tak? It's human. Dia manusia, dia manusia. Mungkin hari ni dia akan adopt dengan kita punya senario. Okeylah, tak apalah because of sekolah upload gambar tu dalam portal. Boleh hilang ke tak gambar dalam portal? Tuan-tuan dan puan. Boleh hilang ke tak? Tak boleh. Kemaluan pula. Malu yang saya tanggung, gambar yang di-upload oleh somebody else, tahun 2001 bila ambil gambar kan, 1 row, 2 row, 3 row, nah. Spetezri ujung, tepi, kecil, tak pakai baju lah. Seluar lepas luar, baju lepas luar tu ada kat situ. Malu? Azan So siapa-siapa yang ada soalan tu bolehlah type. Kita tunggu sekejap azan. Habis dah? Okey. Jadi puan bagi pandangan saya lah. Bagi pandangan saya kalau boleh tak perlulah kalau gambar tu satu benda yang tak elok, ataupun kalau benda tu untuk keharmonian sekolah ataupun sekolah memang allow untuk buat benda lah tu, then proceed lah. Is my point of view. My point of view. Put it ourselves later on lepas 10 tahun, 20 tahun. Ada orang yang seronok dia tengok kenangan gambar dia kan, dia tengok gambar dia ni elok, bagus kan. It's got no problem. Kalau orang macam tu lah. Bila tanya pandangan saya, itu je lah pandangan peribadi lah. Dia nak charge dekat mana? Kalau ada offend, no. Okay. Kalaulah berlakunya kidnapping, offend kidnapping itu adalah mengambil daripada hak jagaan yang sah. Itu offend dia. Tetapi banyak sumber-sumber yang menyokong ni, contoh gambar yang di-upload dan sebagainya ni, itu adalah satu benda yang menyambung, yang memberi sumbangan kepada intelijen suspek untuk dapatkan budak tu. Kidnapping still kita akan pergi kepada mengambil seseorang daripada jagaan yang sah. Itu je. Kalaulah disebabkan gambar tu, actually banyak lagi gambar-gambar lain. Mungkin parent dia ada upload to the net. Dewan takkan boleh jadi wake untuk kesalahan tu. Dan sekolah pun takkan ada offend yang menjurus spesifik ke atas kesalahan macam tu. Saya beritahu tadi, saya beri dalam bentuk my point of view, pandangan peribadi saya.
kesalahan dekat situ paling hampir pun salah guna rangkaian. Paling hampir di bawah section 233 komunikasi atau komunikasi dan multimedia, salah guna rangkaian. Tetapi rangkaian ini dimasukkan dalam tu tak menjerumus kepada macam tu, if not mistaken lah, daripada SKMM. Dia tak menjerumus. Dia ada beberapa, kalau kita buka balik section 233, one of the element yang perlu ada, it's not jelek, isn't it kan? Jelek, sesuatu yang jelek. Contohlah gambar tu kita upload gambar budak yang nampak, contoh separuh bogey dan sebagainya, budak tu tak puas hati ataupun budak tu nak argue lah tentang gambar tu. Kalaulah bagi budak tu itu adalah jelek, jelek ni satu benda yang sukar digambarkan. Tak ada satu definisi word ataupun specific word. Jelek ni macam mana? So kalau itu adalah jelek bagi dia, then it's an offense. Tetapi kalau tak ada masalah. Tahun 2009 saya pernah buat satu kes melibatkan sekolah. Apa yang berlaku? Cikgu ni dia upload maklumat anak murid lah. Nama, nombor IC dengan result dan sebagainya. Dia ada e-pin tak silap untuk cek UPSR tak silap masa tu. So dia orang dah buat hacking. Bukan hacking apa pun, sebab cikgu letak maklumat tu dekat whiteboard. Nama budak tu, nombor IC budak tu, username and password untuk account checking dia tu. So itu adalah salah lah. Salah kepada siapa? Cikgu ke budak yang buat login tu? Budak yang buat login tu yang salah. Punca daripada apa? Punca daripada satu cikgu ni, dia letak maklumat tu dekat whiteboard. Ini the concern of privacy yang kita nak cuba beritahu lah. Kita sangat-sangat penting tentang privacy. Mungkin sekarang dia tak ada masalah. Later apa yang akan berlaku. Sebab gambar-gambar ni memang takkan boleh dibuang daripada internet. Itu jawapan peribadi saya. Ada lagi tuan-tuan dan puan soalan? Macam kes yang inspektor cakap pasal maklumat murid-murid tu, bukan itu di bawah akta PDPA ke? Personal Data Protection. Okey. Protection Data Act. Personal Data Act. Yalah, lebih kurang macam tu. Tapi untuk kes tu kita buka di bawah unauthorized access. Unauthorized access tu quite related dengan kita punya cyber punya. Kita tak pernah buka di bawah PD lah. Untuk Personal Data Act kita tak nak buka. Normally untuk Personal Data Act ni kita saja untuk civil, untuk proses civil. Tetapi untuk kes yang saya beritahu tadi tu kita buka unauthorized access. Apa maksud di unauthorized access ni? Tuan-tuan dan puan-puan, common government dia akan letak apa? Dia akan letak maklumat, okey, komputer ni nama, username, password dia letak. Apa yang dinamakan unauthorized access? Harta modal komputer ni bermilik Cikgu Syahri contohnya. Cikgu Syahri dah pindah dekat tempat lain. Apa yang polis akan pergi buat? Polis akan pergi kepada komputer tu, harta modal ni belongs to whom? Cikgu Syahri. Cikgu Syahri kat mana sekarang? Cikgu Syahri sekarang dekat Sungai Petani. Okey, panggil Cikgu Syahri datang ke sini, jelaskan kenapa komputer ni digunakan untuk offend. Kalau saya datang ke situ, okey, everybody menggunakan komputer yang sama, berlaku jenayah dekat situ. Semua orang menggunakan. Perempuan ada buat lock tak? Kawan ni pakai, kawan ni pakai, kawan ni pakai, kawan ni pakai. So, mana saya nak pergi siasatan saya ni? Saya akan cari satu benda yang kukuh. Komputer ni harta modal milik siapa? The moment saya dapat tahu, okay, this belong to this fella, dia pun akan beritahu, okay, alibi dia dah berpindah dan sebagainya, alibi dia. Saya pula akan siasat lagi. Komputer ni berapa ramai yang orang pakai? Kalau situ floor lah. My suspect will be there. Around that floor, siapa-siapa yang pakai, my suspect is around there. Yang menggunakan komputer tu, offend berlaku menggunakan komputer tu. Okay? Itu unauthorized access. Macam kes budak tu pun kita buat unauthorized access. Dia dapat maklumat di billboard, budak lain, dia login ke tempat lain, so kita dapat tahulah from which IP yang dia login. So kes tu kita dapat tangkap lah. Jangan risau, tangkap ni I mean softly tangkap lah. Pergi jumpa dia, tepuk dia, sudah buat insaf, buat mucak semua. So kita release dia lah. Takkan mengganggu dia lah. Offend ada, memang ada offend. Okay, kalau Inspektor Ezri saya punya nama. Email tak perlulah. Saya jarang menggunakan email. Saya hanya menggunakan phone tu lah. Kalau tak ada apa-apa, saya mewakililah saya punya timbalan pengarah. SAC Datuk Muhammad Kamarudin bin Madin menyampaikan salam lah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ada hari ini.
Kalau ada silap dan salah, terlanjur kata saya minta maaf. And then untuk business marketing, tuan-tuan dan puan bolehlah contact. Kita buat zone Seremban ke, kita buat zone Port Dickson ke. Spesifik lah, panggil Inspektor Ezri kalau nak Inspektor Ezri lah. Kalau tak mau letak secara general kepada bahagian Seratan Jenayah Cyber dan Multimedia, then they will have an officer yang akan datang jumpa tuan-tuan dan puan. Saya minta maaf, saya tak boleh cover all the topics. Jenayah cyber quite huge, sangat-sangat besar. So 3 benda yang sangat common dengan tuan-tuan dan puan, itu jelah yang saya mampu tempuh untuk dalam tempoh 1 jam, 1 jam lebih ni. So dengan itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.